Hadirin yang dihormati, majlis pada hari ini merupakan satu inisiatif murni yang digerakkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi dan disambut dengan penuh komitmen oleh Universiti Pendidikan Sultan Idris sebagai tanda kebersamaan, keprihatinan dan sokongan berterusan kepada keluarga yang terkesan dengan insiden Gerik. Majlis ini bukan sekadar pertemuan, malah menjadi wadah untuk memperkukuhkan ikatan silaturahim, menyemai semangat kekeluargaan serta merapatkan hubungan ukhuwah antara pihak universiti dan waris yang terlibat. Pada masa yang sama, majlis ini turut menjadi ruang untuk kita menzahirkan penghargaan, mengenang jasa serta mengabdikan memori dan perjalanan yang telah dilalui bersama. Lebih bermakna lagi, majlis pada hari ini turut menyaksikan pelancaran buku UPSI Berduka, sebuah naskah yang mendokumentasikan detik-detik penuh pengajaran, kebersamaan dan ketabahan seluruh warga UPSI dalam menghadapi peristiwa yang meninggalkan kesan mendalam kepada kita semua. Semoga majlis yang berlangsung pada hari ini dapat mengukuhkan lagi hubungan yang terjalin serta menjadi lambang solidariti, kasih sayang yang sentiasa mekar dalam keluarga besar UPSI. Hadirin yang dihormati, majlis diteruskan dengan ucapan wakil pelajar. Dipersilakan Saudara Abdul Wafi bin Kamarudin untuk memberikan ucapan. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, salam jiwa UPSI, salam Malaysia Madani. Yang berbahagia Profesor Dr. Ma'amin bin Maktaf, Naib Chancellor UPSI, barisan pengurusan universiti, para waris, para pelajar serta hadirin yang dihormati sekalian. Mengenang kembali tragedi UPSI yang berlaku setahun yang lalu, masih segar dalam ingatan kita lambaian tangan para ibu bapa yang menghantar anak-anak mereka meneruskan perjalanan pada malam itu. Lambaian yang penuh kasih sayang, lambaian yang penuh harapan, lambaian yang diiringi doa agar anak-anak mereka selamat sampai ke destinasi. Namun siapa sangka lambaian itu akhirnya menjadi lambaian terakhir yang sempat diberikan. Pada malam 9 Jun 2025, ketika sebahagian besar rakyat Malaysia sedang nyenyak dibuai mimpi, satu khabar duka telah menggemparkan negara. Dalam sekelip mata, impian bertukar menjadi tragedi, harapan bertukar menjadi kesedihan, dan senyuman bertukar menjadi tangisan. Sebuah perjalanan yang sepatutnya membawa anak-anak UPSI meneruskan perjuangan menuntut ilmu bertukar menjadi satu tragedi yang meragut nyawa serta mematahkan harapan banyak keluarga. Malam itu bukan sahaja menjadi detik hitam buat keluarga, mangsa dan warga UPSI, malah meninggalkan kesan yang amat mendalam kepada seluruh rakyat Malaysia. Kita kehilangan anak-anak muda yang sedang membawa impian, cita-cita dan harapan untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. 2 hari lagi genap setahun tragedi tersebut berlalu. Namun bagi seorang ibu yang kehilangan anak, bagi seorang ayah yang kehilangan permata hati, bagi adik-beradik yang kehilangan tempat bergantung, tempoh setahun itu tidak pernah benar-benar memadamkan rasa rindu dan kehilangan yang dirasai. Sesungguhnya ada peristiwa yang berlaku hanya seketika, tetapi kesannya kekal tersemat dalam hati untuk selamanya. Hadirin sekalian, dalam menghadapi tragedi ini, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi di bawah kepimpinan Yang Berhormat Datuk Seri Diraja Dr. Zamri Abdul Kadir atas tindakan pantas dan keprihatinan yang ditunjukkan sejak hari pertama kejadian berlaku. Pelbagai bentuk bantuan daripada KPT telah disalurkan kepada mangsa dan keluarga yang terkesan, termasuk bantuan kewangan segera, bantuan kebajikan, bantuan pengurusan jenazah serta pemantauan berterusan terhadap pelajar yang cedera. Keprihatinan yang ditunjukkan membuktikan bahawa kebajikan mahasiswa sentiasa menjadi keutamaan Kementerian Pendidikan Tinggi, bukan sahaja ketika berada di kampus, tetapi juga ketika mereka berhadapan dengan cabaran
kehidupan yang paling mencabar. Saya juga ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Datuk Wira Dr. Ashraf Wajdi kerana menjadi antara pemimpin yang terawal membantu masa-masa kemenangan melalui Majlis Amanah Rakyat atau MARA. Tak lupa juga ucapan ribuan terima kasih dan sayang yang tidak terhingga saya ucapkan kepada Universiti Pendidikan Sultan Idris di bawah kepimpinan yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Mak Amin bin Maktah yang telah menunjukkan sifat tanggungjawab dan kekeluargaan yang luar biasa sepanjang tempoh tragedi ini. Sebut sahaja di mana luka kecil, luka besar, masalah kecil atau masalah besar, semuanya pihak UPSI akan cuba menangani masalah tersebut dengan cukup baik dan cukup sempurna. Alhamdulillah, betapa bertuahnya kami menjadi warga UPSI. Salam sayang ini juga ditujukan kepada Profesor Nur Khalid Salimi, DSFA, Wonder Puan Maskana, Encik Najib, Encik Saleh, Encik Gani, dan ada berpuluh-puluh nama wira UPSI lain lagi yang mungkin saya tidak sempat sebut dalam ucapan ini, tetapi Allah Maha mengetahui segala pengorbanan anda kepada semua masa tragedi UPSI. Kami sayang UPSI. Hadirin sekalian, setahun tragedi UPSI yang saya percaya tragedi ini telah membuka mata kita bahawa keselamatan bukan sekadar soal peraturan dan penguatkuasaan. Keselamatan adalah soal nyawa. Keselamatan adalah soal masa depan. Keselamatan adalah soal harapan sebuah keluarga. Atas sebab itu, saya telah mengambil peluang untuk menyuarakan pandangan dan cadangan berkaitan keselamatan jalan raya dalam beberapa platform. Untuk makluman semua, saya pada tanggal 11 hari bulan 11 2025 yang lalu, saya telah dijemput secara rasmi oleh Kementerian Pengangkutan Malaysia sebagai panel dalam Road Safety Congress sempena Transport Expo Asia 2025 bersama Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri. Saya berucap sekali ini ada di atas kertas bersama TPM. Dalam kongres tersebut, saya telah membukakan beberapa cadangan yang memfokuskan kepada pengukuhan pendidikan keselamatan jalan raya dalam kalangan masyarakat, khususnya pelajar dan golongan muda. Alhamdulillah, cadangan-cadangan tersebut telah disambut baik oleh Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan beliau telah berjanji untuk melaksanakan segala cadangan yang saya telah utarakan. Hadirin yang saya hormati, dalam kesedihan yang melanda, kita menyaksikan sesuatu yang sangat indah. Kita menyaksikan bagaimana seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira kaum, agama dan latar belakang bersatu hati menghulurkan bantuan, memberikan sokongan dan mendoakan kesejahteraan para mangsa serta keluarga mereka. Tragedi ini telah mengajar kita tentang nilai kemanusiaan, kasih sayang dan perpaduan. Ia mengingatkan kita bahawa apabila musibah melanda, rakyat Malaysia sentiasa berdiri bersama sebagai satu keluarga besar. Akhir kata, saya sekali lagi merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi dan Yang Berhormat Datuk Seri Diraja Dr. Al-Zabri Abdul Kadir atas kepimpinan, keprihatinan dan tindakan segera beliau dalam memastikan kebajikan mangsa serta keluarga mereka yang sentiasa terbela. Penghargaan yang tidak terhingga juga kepada seluruh warga UPSI, petugas barisan hadapan, para penyumbang, sukarelawan dan semua pihak yang telah menghulurkan bantuan tanpa mengenal penat lelah. Semoga segala usaha murni yang dilakukan menjadi amal jariah dan berpanjangan diberikan ganjaran yang berlipat kali ganda oleh Allah SWT. Saya akhiri ucapan saya dengan dua rangkap pantun. Pohon jati tegak berdiri, daunnya rendang, penyejuk tangan, penyejuk laman. Terima kasih keluarga UPSI atas sokongan daripada kalian. Burung merbah terbang ke hulu, singgah sebentar di pohon sana. Jasa UPSI tidak berlalu, akan dikenang sepanjang masa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, majlis diteruskan lagi dengan ucapan daripada wakil keluarga waris, iaitu bapa kepada Allahyarham Fakhrul Arif. Dipersilakan Encik Rosli bin Yunus untuk memberikan ucapan. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih kepada pengerusi majlis pada hari ini. Yang berbahagia lagi dihormati Profesor Datuk Dr. Muhammad Amin Muhammad Taf, Naib Chancellor Universiti Pendidikan Sultan Idris. Yang berbahagia Datuk Zulaizi, Ahli Majlis Universiti Malaysia Kelantan. Dev kehormat para ibu bapa pelajar serta pelajar-pelajar usia yang saya hormati lagi dikasihi sekalian. Saya berdiri di sini pada hari ini sebagai wakil kepada ibu ayah pelajar usia yang terlibat dalam tragedi kemalangan bas pada 9 Jun 2025 yang telah mengorbankan 15 orang pelajar, termasuk anak saya sendiri, Fakrul Arif bin Rusli. Tragedi yang amat menyayat hati ini pastinya masih segar dalam ingatan kita semua dan meninggalkan kesan yang mendalam dalam kehidupan setiap keluarga yang terlibat. Pada pagi yang penuh bermakna ini, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada pengurusan UPSI yang telah bertungkus lumus menganjurkan majlis ini. Majlis seperti ini bukan sekadar satu pertemuan, tetapi menjadi lambang kasih sayang, keprihatinan dan penghormatan yang berterusan kepada kami, ibu bapa yang masih berjuang menerima hakikat kehilangan anak yang tersayang. Sesungguhnya ada satu perkara yang kami para ibu ayah tidak akan melupakan sampai bila-bila. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang mampu membalas segala kebaikan tersebut. Perkara itu adalah sikap tanggungjawab, keprihatinan, rasa cakna dan kasih sayang yang ditunjukkan oleh pihak UPSI sejak hari pertama tragedi berlaku sehingga ke hari ini. Walaupun masa telah berlalu, pihak UPSI tidak pernah jemu bertanya kabar, menghulurkan bantuan dan seterusnya mendampingi kami dalam menghadapi ujian yang berat ini. Bagi pihak seluruh ibu ayah mangsa, saya ingin mengucapkan syafah dan tahniah kepada seluruh warga UPSI atas segala usaha dan pengorbanan yang telah diberikan. Sepanjang tempoh setahun yang lalu, kami bukan sahaja hadir dalam berbagai pertemuan dan program yang dianjurkan oleh UPSI, malah kami juga diberi peluang menunaikan umrah yang telah ditaja oleh Syarikat Sinar Suci Travel kepada ibu bapa yang kehilangan anak dan tragedi tersebut. Sesungguhnya pengalaman itu menjadi satu hadiah yang amat bermakna dan sukar untuk kami lupakan. Tidak ketinggalan, pertemuan di Aidilfitri yang diadakan baru-baru ini di rumah saya sendiri turut menjadi satu kenangan yang amat istimewa. Saya secara peribadi ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua ibu ayah yang sentiasa mengekalkan hubungan silaturahim dan saling menguatkan antara satu sama lain. Dalam keadaan yang penuh duka ini, kita dipertemukan sebagai sebuah keluarga besar yang berkongsi rasa kehilangan yang sama. Semoga ukhuwah yang terjalin ini terus berkekalan hingga ke akhir hayat. Hadirin hadirat yang dihormati lagi dikasihi sekalian, pemergian anak-anak syurga kami adalah satu kehilangan yang tidak mungkin kami lupakan. Sehingga hari ini, kenangan mereka masih segar dalam ingatan. Saya percaya masih ramai ibu ayah yang saban hari menziarah ibu sara anak-anak mereka, melepaskan rindu dan mendoakan kesejahteraan mereka di alam sana. Hari ini, 7 Jun, setahun yang lalu merupakan hari raya Korban. Banyak cerita dan kenangan bersama anak-anak yang pulang berhari raya sehari sebelum. Pada malam kejadian, pada malam keesokannya, kami ibu ayah menghantar anak-anak di pekarangan Masjid Hadari Gertih. Perginya mengharapkan segulung ijazah, namun pulang sebagai ijazah. Tiada kata yang mampu menggambarkan sepenuh perasaan kehilangan seorang anak. Air mata yang mengalir, kerinduan yang tiada penghujung, dan kesedihan yang bersarang di hati hanya dipahami oleh mereka yang melaluinya. Namun,
kami redha dengan ketentuan ilahi dan percaya anak-anak kami kini berada di tempat yang lebih baik dalam rahmat Allah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, kalian adalah permata kami. Kehadiran kalian telah membawa kebahagiaan yang tidak terhingga, dan pemergian kalian meninggalkan ruang kosong yang tidak mungkin dapat diganti oleh sesiapa. Namun kenangan, kasih sayang dan segala kebaikan yang kalian tinggalkan akan terus hidup dalam hati sanubari buat selamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencucuri ke atas ruh anak-anak syurga kami, menempatkan mereka dalam kalangan hamba-hambanya yang beriman dan beroleh syurga yang tinggi. Sekadar itu saja dari saya. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, majlis dengan berbesar hati menjemput dan mempersilakan Yang berbahagia Profesor Dr. Mat Amin bin Maktaf, Naib Chancellor Universiti Pendidikan Sultan Idris, untuk memberikan ucapan alu-aluan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya muliakan Tuan Haji Megat daripada Yayasan Terengganu, boleh mohon berdiri. Dan terima kasih dapat hadir bersama-sama kita. Seterusnya orang kuat yang menjayakan majlis pada hari ini, iaitu Puan Salwati, penasihat undang-undang UPSI, mohon berdiri. Inilah orang yang kuat berusaha untuk menganjurkan majlis pada hari ini. Seterusnya saya mohon juga berdiri barisan tertinggi JKPU UPSI yang hadir sama-sama ini. Kita ada TNC HEPA, TNC Akademik kita yang cantik bertudung putih. Seterusnya kita ada Cik Helmi, pendaftar kita yang turut sama hadir bersama-sama. Seterusnya juga saya mohon berdiri pengurusan yang hadir daripada UMK, Universiti Malaysia Kelantan. Terima kasih. Mereka berada seawal hari pertama insiden berlaku, bersama-sama membantu menyelaraskan gerak kerja di Besut. Terima kasih sahabat-sahabat UMK, hinggalah kepada lawatan menteri dan juga hingga ke hari ini rakan-rakan daripada UMPSA. Terima kasih Pak hadir sama-sama juga rakan-rakan daripada UMK, UMT, Universiti Malaysia Terengganu, juga yang menziarahi setiap rumah-rumah pelajar yang ada. Terima kasih Prof. Daripada UNIZA ada. Niza ada. Okey, seterusnya kepada semua ibu bapa yang dimuliakan, kepada adik-adik pelajar dan kaum keluarga yang dapat bersama-sama dengan kita, izinkan saya juga memperkenalkan dekan dan wakil-wakilnya daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris. Mohon berdiri. Okey, wakil-wakil dekan yang ada, wakil-wakil fakulti. Terima kasih. Seterusnya pengetua-pengetua yang ada. Terima kasih. Mereka inilah yang betul-betul lumus mengemaskan barang-barang kepunyaan anak-anak kita untuk dibawa pulang, dihantar daripada rumah ke rumah sebermula hari ketiga dengan motornya, dengan beg dan sebagainya. Seterusnya hadirin hadirat, wakil-wakil media juga ada bersama. Terima kasih banyak-banyak. Yang pertamanya, izinkan saya sampaikan salam daripada Yang Berhormat Datuk Seri Diraja Dr. Zamri bin Abdul Kadir, Menteri Pendidikan Tinggi, yang begitu ingin hadir namun ada saat-saat akhir beliau terpaksa hadir atas tugasan negara di program yang lain. Beliau sampaikan salam dan mendoakan agar kita semua diberikan kesejahteraan. Seterusnya juga kepada semua kaum-kaum keluarga, anak-anak pelajar, saya sampaikan salam daripada Datuk Seri Pengurusi Lembaga Pengarah Universiti Pendidikan Sultan Idris, Datuk Seri Fuhad bin Mat Nayan, dan juga salam dari segenap Universiti Pendidikan Sultan Idris. Tanggal ini adalah satu tanggal yang bersejarah buat Universiti Pendidikan Sultan Idris.
hampir genap setahun kita kehilangan anak-anak syurga kita. Hampir genap setahun anak-anak yang cedera telah pulih dan kembali belajar seperti sedia kala. Dan hampir setahun ibu bapa masih mengingati akan lambaian terakhir mereka. Betul, mati itu pasti. Namun kematian yang mulia adalah sesuatu yang dicemburi. Pemergian yang dicemburi oleh kita semua. Pemergian yang dicemburi oleh segenap Malaysia. Pemergian yang dicemburi oleh segenap dunia. Hingga hari ini, doa, ucapan kasih sayang tulus ikhlas daripada semua pihak tak berhenti-henti tiba, bukan saja di Universiti Pendidikan Sultan Idris, namun juga saya percaya pada semua kaum keluarga. Luka itu mungkin telah sembuh, namun parutnya tetap ada. Tetap ada untuk kita semua. Apatah lagi kami di Universiti Pendidikan Sultan Idris yang kehilangan 15 orang bakal pendidik negara. Ujian yang terlalu amat besar untuk kami semua. Ujian yang terlalu amat berat yang pernah Universiti Pendidikan Sultan Idris hadapi. Ujian yang terlalu mengajak kita merenung semula tentang apakah erti menjadi manusia. Insiden ini menyedarkan kita bahawa jiwa itu utama sebelum ilmu. Ujian ini menyedarkan kita bahawa amanah kita adalah untuk memanusiakan manusia. Dan ujian ini mengajar kami akan ketabahan ibu bapa yang kehilangan anak-anak tercinta. Saya ada 4 orang anak dan saya tahu bagaimana perasaan ibu bapa cintakan anak. Apatah lagi selain daripada ibu, bapa yang kadang-kadang adik-adik dia tak bersuara. Suara hati bapa ni terlalu mahal. Dia takkan berpesan dekat kita. Semuanya bergolak di dalam hati dan di dalam benak mereka. Namun insiden ini menyedarkan saya akan kemuliaan jiwa. Yang pertamanya jiwa-jiwa ibu bapa yang tabah, yang tenang, yang sabar, yang redha. Walaupun inilah anaknya yang menjadi harapan untuk mengubah nasib keluarga. Inilah satu-satu anaknya yang masuk ke universiti. Inilah satu-satunya di antara adik-beradiknya yang akan membantu mengubah segala-galanya. Hampir ke semua rumah saya pergi. Hampir ke semua ibu bapa saya kunjungi. Dan saya menyaksikan akan kekuatan ini jiwa. Saya menyaksikan keikhlasan abang-abang, kakak-kakak dalam menghadapi insiden ini. Begitu tenang, begitu redha, begitu menerima seadanya dugaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Daripada inspirasi abang-abang dan kakak-kakak, kekuatan jiwa kalianlah di Universiti Pendidikan Sultan Idris pada tahun ini cogan kata yang kita perkenalkan kepada seluruh warga dan pelajar adalah tentang jiwa. Jiwa UPSI. Di mana dalam dunia yang moden ini kita kerap bertanya tentang apa yang kita dapat, apa yang kita boleh laksanakan. Dugaan selalu kita anggap sebagai musibah. Dugaan selalu kita anggap sebagai satu yang menyakitkan. Sedangkan kadang-kadang dugaan ini rupanya tanda Allah sayangkan kita. Abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, ada ketikanya pada waktu malam sebelum saya tidur, saya menitiskan air mata, mengenangkan betapa mulianya anak-anak, abang-abang, kakak-kakak diangkat, disantuni oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku, disantuni oleh Menteri-Menteri Pendidikan Tinggi dan juga Menteri Pendidikan Malaysia,
disantuni oleh menteri-menteri besar, disantuni oleh pemimpin-pemimpin, disantuni oleh segenap rakyat Malaysia, diiringi dari hospital Ipoh hingga ke Besut dengan ambulans, dengan rombongan dan sebagainya. Pemergian yang terlalu amat mulia, pemergian yang menyedarkan saya bahawa hidup ini lebih daripada menghadapi dugaan, tetapi sebenarnya dalam menghargai setiap amanah yang Allah SWT berikan. Dan pada hari ini kita sama-sama berhimpun untuk mengiratkan ukhuwah kita dan juga untuk mengingat tentang rahmah yang telah Allah berikan, petunjuk yang Allah berikan kepada kita yang masih ada, bahawa sesungguhnya hidup ini penuh dengan amanah, hidup ini penuh dengan jariah. Dan abang-abang, kakak-kakak mengajar kami erti redha, mengajar kami erti takwa, mengajar kami erti menjadi insan, mengajar kami tentang bahawa hidup ini bukan semata-mata hanya sebuah kejayaan, tapi pemergian yang mulia itu juga boleh menjadi sebuah kenangan yang tak akan tamat. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan ada sedikit serahan buku. Kita belum lancarkan lagi, nanti kita akan minta Yang Berhormat Menteri Pendidikan Tinggi untuk lancarkan. Kita ada serahan buku tentang memori insiden tersebut, bukannya untuk menimbulkan rasa sedih, tidak, tetapi untuk menanam kepada dalam jiwa kita tentang erti menjadi manusia, tentang erti menerima sebelum memberi, tentang erti menyantuni insan-insan yang memerlukan. Dan seterusnya juga nanti insya-Allah ada serahan cek. Hingga hari ini ada bantuan-bantuan yang masih kita dapat, kita masukkan di dalam tabung amanah di UPSI dan kita akan kumpulkan. Apabila cukup kita akan serahkan kepada semua keluarga yang terlibat. InsyaAllah juga pada 9 hari bulan Jun malam waktu maghrib kita akan adakan tahlil perdana untuk mengingati dan juga mendoakan anak-anak syurga kita. Dijangkakan antara 1,000 ke 2,000 orang pelajar-pelajar akan hadir. Kita jemput abang-abang, kakak-kakak yang berkelapangan untuk hadir bersama-sama. Insiden Great menyedarkan kita bahawa hidup ini sementara, menyedarkan kita bahawa banyak yang kita boleh pelajari daripada dunia, menyedarkan kita bahawa kemuliaan Al-Quran dan agama, di mana seluruh Malaysia tak berhenti-henti mengangkat akan keagungan Al-Quran. Sebab itulah seperti yang saya nyatakan, ada natijahnya, ada rahmahnya yang Allah selitkan. Dan seperti mana yang saya nyatakan pada abang-abang dan kakak-kakak, titisan air mata saya sebelum saya tidur adalah kerana mengingatkan bahawa betapa Allah dalam ujian yang berat ini juga mengizinkan untuk nama UPSI diangkat, nama UPSI dimuliakan, nama universiti ini dilihat sebagai universiti yang prihatin. Ini bukanlah sesuatu yang dibuat-buat. Ini adalah Universiti Pendidikan Sultan Idris. Sejarah legasinya bermula daripada Sultan Idris Training Center lebih 100 tahun yang lampau, di mana ia melahirkan cendekiawan pendidik-pendidik Melayu yang mendidik anak-anak di Nusantara. Seterusnya menjadi nasionalis yang memerdekakan Nusantara. Dan alhamdulillah, rupa-rupanya semangat itu, hasrat itu masih subur makna. Terima kasih pada semua staf-staf Universiti Pendidikan Sultan Idris yang saya tahu tak penat, tak lelah, letih dalam mengendalikan insiden ini. Kita berikan tepukan kepada staf-staf yang terlibat, penghargaan. Sehingga hari ini, walaupun telah hampir setahun, saya tahu kaunselor kita masih datang ke Besut, PUU kita masih membantu menguruskan tuntutan-tuntutan insurans dan sebagainya. Kerana di UPSI ini bukan pekerjaan, ini adalah jariah kami, jariah kami, dan semoga ia boleh menjadi asbab untuk membawa ke syurga. Seterusnya juga kepada anak-anak pelajar yang begitu kuat, yang begitu tabah, yang begitu bersemangat. Saya masih ingat ketika saya melawat mereka di hospital, semuanya tak sabar untuk kembali menyambung pelajaran, kembali bertemu dengan kawan-kawan. Mohon berdiri anak-anak pelajar yang terlibat.
Mohon berdiri. Kalianlah sumber inspirasi kami. Kalianlah yang menimbulkan kembali semangat ketika kita dalam keresahan. Terima kasih. Kita berikan tepukan yang maha gemuruh kepada anak-anak yang terpilih. Terima kasih. Seterusnya juga saya percaya kita tak boleh lupakan kepada tunjang kekuatan yang di mana kita lihat keredaan mereka walaupun anak harapan yang telah dijemput Allah SWT, iaitu kedua ibu bapa. Saya mohon berdiri. Ibu dan bapa yang terlibat dalam insiden ini, sama ada anak yang telah meninggal ataupun cedera, saya mohon berdiri. Itu berikan tunjukkan, berikan tunjukkan redha mereka, takwa mereka, keprihatinan mereka menjadi sumber kekuatan kepada kita. Dan juga seterusnya kepada semua pemerintah-pemerintah yang berkampung di Besut, di Hospital Greek, di Hospital Ipoh, Hospital Taiping. Saya mohon berdiri pemerintah-pemerintah kita berikan kepada. Terima kasih. Tak terbalas jasa kalian kepada usia. Dan kerana kalianlah yang membawa berita-berita baik ini, berita-berita keinsanan ini, berita-berita keprihatinan ini, yang kemudian menjalar ke dalam seluruh sanubari rakyat-rakyat Malaysia. Dan tak ketinggalan juga kepada semua, izinkan saya untuk merakamkan jutaan terima kasih yang tak terhingga kepada Beliau Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Perak dan juga Tuanku Zahra yang bercemar duli hadir memberikan sokongan. Seterusnya Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak dan juga Menteri Besar Terengganu. Seterusnya tak lain tak bukan Yang Berhormat Menteri Pendidikan Tinggi yang turun seawal pagi untuk menyantuni dan mengarahkan saya untuk memastikan semua tindakan dilaksanakan dengan baik bersama-sama juga dengan YB Fadlina, exco pendidikan, pemimpin-pemimpin dan semua nama yang mungkin tak dapat saya sebutkan. Apa dia? Ya, Datuk Fahimi ada tak ada? Wakil daripada Datuk Fahimi yang menguruskan, mohon berdiri tuan, yang menguruskan 17 buah ambulans datang. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak pada abang-abang berdua. Itulah saya cari Datuk Fahimi kan tadi. Tak perasan. Datuk Zaluzi ada. Kan? Alumni kita, Cikgu Nan dan rakan-rakan yang hadir. Diri Cikgu Nan. Inilah Universiti Pendidikan Sultan Idris, di mana kita bukan hanya menyampaikan ilmu, tapi kita mengajar tentang adab, akhlak, jasa, budi dan jiwa. Sekian, Assalamualaikum dan terima kasih. Terima kasih yang berbahagia Datuk atas ucapan alu-aluan sebentar tadi, dan diminta Datuk untuk kekal berdiri di atas pentas bagi sesi pelancaran buku UPSI Berduka. Buku ini diterbitkan sebagai satu dokumentasi yang menghimpunkan perjalanan yang penuh bermakna, kenangan serta ketabahan seluruh warga UPSI dan keluarga yang terkesan dalam menghadapi insiden Great. Naskah ini bukan sekadar himpunan catatan, malah menjadi simbol penghargaan, ingatan dan pengajaran yang akan terus terpahat dalam sejarah universiti. Dipersilakan Profesor Madya Dr. Nordiana untuk menyerahkan buku UPSI Berduka kepada Datuk Naib Chancellor. Dipersilakan. Sebagai simbol penghargaan dan tanda ingatan yang mendalam, majlis pada hari ini diteruskan dengan sesi penyerahan Al-Quran tulisan tangan Allahyarhamah Nurli Sahirah binti Azman. Naskah istimewa ini bukan sekadar sebuah mushaf, tetapi menjadi lambang ketabahan, kecintaan beliau terhadap kalam Allah serta peninggalan bermakna yang akan terus menginspirasikan kita semua untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran.
Seterusnya dijemput Tuan Haji Azman bin Muhammad untuk sesi penyerahan Al-Quran. Dipersilakan Tuan Haji Azman bin Muhammad untuk menyerahkan Al-Quran tulisan tangan kepada Datuk Naib Chancellor. Majlis mempersilakan. Seterusnya, majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Berbahagia Datuk Naib Chancellor untuk menyempurnakan penyerahan mock check tabung UPSI Prihatin Gerik kepada Tuan Haji Azman sebagai wakil keluarga yang terlibat. Untuk makluman para hadirin, tabung UPSI Prihatin Gerik telah berjaya mengumpulkan sumbangan berjumlah RM210,000 Malaysia. Daripada jumlah tersebut, setiap keluarga yang terkesan akan menerima sumbangan sebanyak RM5,000 sebagai tanda keprihatinan dan sokongan warga UPSI terhadap mereka yang diuji dengan insiden ini. Terima kasih diucapkan kepada Datuk Naib Chancellor dan tim-tim jemputan atas sesi sebentar tadi. Zulhijjah, hari tasyrik yang hening, mereka pergi. Kami beriman dan kami berduka, bukan kerana hujan yang melanda, tapi kerana tragedi yang menimpa. Sebelum pelangi sempat menjelma, tangis sendiri malam kering. Bagi mendoakan kesejahteraan roh pelajar yang telah kembali ke rahmatullah, marilah kita bersama-sama membacakan tahlil ringkas dan doa yang akan dipimpin oleh Tuan Haji Syuhir Karmawi bin Abdul Aziz.
Dipersilakan. بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أزواجه وأولاده وذرياته ثم إلى حضرة أحوال من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين وأصحابه أجمعين ثم إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى ولمن اجتمعنا هنا بسبب الفاتحة. Namun penuh kedudukan dan redha atas segala ketentuan bagi memperingati tragedi kemalangan diberi yang telah menyentuh lubuk hati kami semua. Silamlah hati mereka dengan ketenangan agar redha menerima ujian dan ketetapan Allah kepada kami. Atas kesulitan dan kesakitan mereka dan kembalilah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah. Allah barik lana fi ma Terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji Syukir Karmawi atas bacaan doa sebentar tadi. Hadirin sekalian, majlis menjemput yang berbahagia Profesor Datuk Mat Amin bin Maktaf ke atas pentas untuk sesi penyerahan cek kepada waris pelajar. Majlis mempersilakan. Dipersilakan waris kepada Allahyarhamah